SYM, please take note about this. Dengan transmisi CVT, drive change, SYM ADX TG, dia dah mendahului teknologi di dalam kelasnya. Dia dah cukup moden dan terkini. Tapi ada beberapa perkara yang perlu ditambah baik, guys. Ada bunyi-bunyi lah netizen cakap, kenapa masih menggunakan digital meter? Windshield masih manual, kenapa tak tukar automatic? Jadi itulah dia serba sedikit kan. Lagi satu, crash bar dengan fog lamp datang sekali keluar kilang kan cantik. Pengguna yang nak kan, bukannya aku yang nak. Kalau nak ikutkan jentera ni memang dah padu lah. Mereka bentuknya dari segi power dia, ergonomik dia, reliable dia, tunggangan perjalanan jauh dia dah cukup perfect, dah cukup sedap. Cuma ada beberapa perkara untuk V2 nanti, SYM please take note about this. Berkapasiti enjin 399cc dengan 35 horsepower, dah cukup cun-cun dah tu. Alright, itu saja perkongsian. Semoga video ni bermanfaat. Dan kawan-kawan yang baru saja masuki channel Project Solo, selamat datang. Dan korang jangan lupa follow, like, comment and share. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jadi baik, kawan-kawan yang nak dapatkan jentera idaman korang boleh je datang ke Chaiken Motorcycle. Terdapat 10 cawangan di sekitar Lembah Kelang, dibuka setiap hari termasuk hari Ahad. Dan kalau korang datang sini, boleh jumpa dengan tim-tim sale Chaiken Motorcycle kat sini. Alright, kalau korang tak nak datang, korang call, hubungi di ruangan komen dekat bawah ni. Alright.